Bang. Ya saya. Nak interview boleh? Boleh. Boleh. Nama apa? Nama saya Syam. Ha? Syam. Syam. Ya Syam. Masyam tak? Syam je Syam. Asal mana bang? Saya asal Selangor, Kelang, Meru, Kelang. Oh memang duk Meru Kelang. Kelang. Jauh siap. Sampai sini, memang sampai sini. Okey bang, saya nak tanya abang soalan lain daripada lain bang. Okey, boleh? Selalu saya akan tanya soalan paling famous tak? Hari ni saya tak tanya soalan paling famous. Hari ni saya nak tanya soalan plus famous daripada orang atas punya. Dari orang atas Dari orang atas punya. Oh, okey. Soalan tu apa bang? Ni serius punya bang. Okey, baik. Abang Saya kena jawab betul-betul lah. Okey, saya jujur Abang pernah tak jumpa perempuan yang paling red flag? Yang paling red flag saya pernah jumpa Pernah jumpa? Ada. Perempuan yang paling red flag adalah perempuan friendly. Sebab perempuan yang friendly takkan pernah berubah geng. Pernah keluar dengan dia sekali, dia main phone sepanjang kita orang keluar. Uish, sumpah. Ya. So benda tu red flag lah. Kita keluar, kita nak fun-fun, makan sama-sama, borak kan. Dia main phone. Bila kita tanya chat siapa, chat mama. Mama dandan. Ni Luahan. ni betul-betul luar ni. Ni luahan daripada saya. Awak marah ke dengan perempuan macam tu? Marah juga sebab kita nak bagi effort kat dia kan. So dia pula boleh sekejap hati kat sini. Mana boleh macam tu? Kau nak lelaki setia tapi perangai kau macam tu. So fair lah. Saya akan pilih beberapa komen untuk saya bagi tahu dekat next video nanti. So, saya nak korang sekarang pergi komen pengalaman korang jumpa dengan perempuan red flag. Letak sekali ID Bus App korang dekat situ. Yang mana belum download, pergi download sekarang Bus App. Okay? So, next video saya akan sebut korang punya cerita tu, okey?